Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam Webcam Studio. Selepas hampir 3 minggu kami bercuti dan aku pun dah lama tak muncul, apa kata kalau kita sambung balik sembang hangat dan kencang mengenai bola sepak tempatan. Memandangkan Liga Super kita pun dah nak sampai ke penghujung, pada kali ini aku nak bersembang mengenai 8 pemain tempatan yang cukup efektif dan prolific pada musim ni. Kita semua tahu yang kebanyakan pasukan-pasukan dalam Liga Malaysia ni terlalu bergantung pada pemain-pemain import untuk mendapatkan gol. Akan tetapi masih ada lagi pemain-pemain lokal kita yang mampu untuk menyelah dan bagi satu impak yang positif dalam menghasilkan gol dan assist. Siapakah pemain-pemain tersebut? Layan video ni sampai habis. Ke-8, Darren Lock dengan 8 sumbangan gol. Inilah dia striker lokal kita yang masih lagi bermain dalam Liga Malaysia. Dengan limpahan pemain-pemain import dalam setiap pasukan mengakibatkan pemain-pemain muda kita agak bergelut untuk bersaing. Impak dekat sini, kita ketandusan pemain dekat posisi ni. Yang tinggal cumalah pemain-pemain yang sudah berusia macam Lock ni. Akan tetapi Lock masih lagi mampu untuk menjadi pemain yang ditagih oleh Sabah untuk mendapatkan gol. Setakat ni, beliau telah berjaya untuk skor 5 gol dan menyumbang 3 assist. Ke-7, Wan Z Haikal dengan 8 sumbangan gol. Pemain yang juga kita boleh anggap sebagai otai dalam Liga Super untuk musim ni. Beliau telah berusia 34 tahun akan tetapi masih lagi mampu untuk bagi satu impak yang positif di atas padang. Walaupun Wan Z ni dah tak selincah dan selaju macam dulu-dulu, akan tetapi pengalaman dan leadership di atas padang yang dimiliki oleh beliau cukup penting untuk membimbing pemain-pemain lain. Malah beliau juga beraksi hampir setiap game pada musim ni. Ini jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya Wan Z ni untuk pasukan. Setakat ni, beliau telah berjaya untuk skor 4 gol dan menyumbang 4 assist. Ke-6, Quentin Cheng dengan 8 sumbangan gol. Selepas melalui musim yang agak mengecewakan pada musim lepas, sehinggakan beliau hilang tempat dalam kesebelasan utama, akan tetapi situasi berbeza buat musim ni apabila Quentin berjaya kembali semula ke performance terbaik dia. Quentin beraksi dengan cukup cemerlang buat Selangor sehingga membolehkan beliau kembali semula bersama dengan skuad kebangsaan. Malah impak beliau dalam membantu bahagian ofensif juga cukup baik apabila beliau telah berjaya melakukan 8 sumbangan gol. Setakat ni, beliau telah berjaya untuk skor 4 gol dan menyumbang 4 assist. Ke-5, Hakimi Azim dengan 9 sumbangan gol. Pemain muda yang semakin lama semakin menunjukkan kematangan dan peningkatan dalam kualiti permainan. Jumlah minit permainan Hakimi juga meningkat musim ni kalau nak dibandingkan dengan musim lepas. Jadi ini adalah satu petanda yang positif lah untuk Hakimi untuk dia menjadi lebih matang dan masak pada masa akan datang nanti. Cuma di KL City ni, Hakimi ni lebih banyak diletakkan di posisi sebelah sayap. Kalau boleh, aku nak tengok Hakimi ni main sebagai striker. Fizikal memang dah ngam sangat lah kalau letak dekat situ. Tapi itulah, dia banyak main sayap. Setakat ni, beliau telah berjaya untuk skor 6 gol dan menyumbang 3 assist. Ke-4, Stuart Wilkin dengan 12 sumbangan gol. Pemain yang menjadi tunjang utama di bahagian middle third Sabah. Mempunyai kawalan bola yang baik, passing yang berkualiti dan juga ability untuk skor gol. Lagi-lagi, bola-bola jauh. Malah statistik beliau pada musim ni juga menampakkan peningkatan kalau nak dibandingkan dengan musim lepas. Dan aku boleh cakap yang Wilkin ni adalah pemain yang sentiasa konsisten dalam setiap game. Sebelum ni, aku ada dengar kabar angin yang ada pasukan yang berminat untuk sign Wilkin ni. Bagi aku, Sabah kena buat sehabis baik untuk mengekalkan Stuart Wilkin ni sebab dia adalah nadi utama untuk pasukan Sabah. Setakat ni, beliau telah berjaya untuk skor 6 gol dan menyumbang 6 assist. Ketiga, Akia dengan 16 sumbangan gol. Musim ni, kita boleh nampak impak yang positif berjaya ditampilkan oleh Akia bersama dengan TFC. Beliau menjadi tonggak utama di sebelah sayap dan bermain hampir setiap game. Impak beliau di atas padang cukup efektif dengan kawalan bola dan juga skill gelecekan yang berjaya mengucak-kacirkan bahagian pertahanan lawan. Cuma satu je lah kelemahan TFC pada musim ni, di mana TFC tak ada striker import yang berkualiti dan prolific. Kalaulah TFC ada striker yang betul-betul berkualiti, mungkin statistik Akia pada musim ni akan jadi jauh lebih baik. Setakat ni, beliau telah berjaya untuk skor 10 gol dan menyumbang 6 assist. Kedua, Safawi dengan 20 sumbangan gol. Sama macam Akia, musim ni menjadi musim yang jauh berbeza buat Pawi. Selepas 3 musim bergelut untuk mendapat tempat di JDT, ditambah pula dengan kemunculan Aiman, Pawi buat keputusan untuk join TFC dan ini menjadi keputusan yang cukup tepat buat beliau. Kita boleh nampak impak yang dihasilkan oleh Pawi ni cukup positif dan performance beliau pun semakin lama semakin slow-slow meningkat. Kini, Pawi menjadi tonggak utama untuk TFC, malah beliau juga dilantik sebagai kapten pasukan. Setakat ni, beliau telah berjaya untuk skor 17 gol dan menyumbang 3 assist. Pertama,
Arif Aiman dengan 32 sumbangan gol. Aku boleh cakap yang musim ni adalah musim terbaik Aiman bersama dengan JDT. Impak beliau pada kali ni cukup luar biasa. Statistik beliau meningkat dengan cukup mendadak kalau nak dibandingkan dengan musim sebelum ni. Malah performance beliau dalam kancah ACL iaitu saingan tertinggi Asia mendapat pujian banyak pihak, di mana beliau berjaya untuk menyumbang 5 gol dalam 10 penampilan. Dekat sini kita nampak yang Aiman ni dah cukup matang, dah cukup bersedia untuk bermain dalam pentas tertinggi. Aku takkan terkejut kalau pada masa akan datang nanti Aiman akan bermain di liga luar. Sebab sebelum ni pun kita selalu dengar kabar angin ada kelab luar yang berminat untuk sign Aiman ni. Pada pandanganku, tak perlu pergi jauh-jauh. Target masuk Liga Jepun pun dah cukup baik macam pemain-pemain Thailand. Tapi itu semua terpulang kepada JDT dan Aiman untuk menentukan mana yang terbaik untuk dia. Setakat ni, beliau telah berjaya untuk skor 18 gol dan menyumbang 14 assist. Jadi geng, inilah dia 8 pemain tempatan yang mempunyai sumbangan gol yang cukup efektif pada musim ni. List kali ni aku tak masukkan sekali pemain Natu sebab aku nak tunjukkan yang kita mempunyai pemain lokal yang bagus dan berkualiti. Jadi, apa pandangan anda semua mengenai pemain-pemain ni? Macam biasa, boleh komen dekat bawah. Jadi geng, itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimas, aku ciao dulu. Peace.